Okay, sekarang ni kita nak serbu kita punya vendor roti bakar. Kita nak interview sikit. Siapa yang nak interview ni? Awal-awal dah lari. Okay, boleh tak? Yana nak tanya dua soalan. Senang je soalan dia. Yang pertama, biasanya target jualan sehari berapa? Dan yang kedua, hari ni dah capai berapa? Kalau hari Minggu lebih kurang nak dekat 2K je tu lebih kurang. Kalau hari biasa ada dalam ratus-ratus lah. So hari ni dah berapa? Ini dalam 500 something. So dapat capai tak dalam 1K? Tak ada, hari ni tak ada. Okay, so orang kata tak berharap sangat lah, tapi rasanya ada lah macam tu. Okay, so ini dia. Abang kita malu-malu kan. Sian dia, kena paksa. Okay, tak apa. So, apa-apa pun nak try roti bakar, okay. Roti telur goyang, western breakfast, garlic bread, roti sangkai pandan, roti kacang pul. Semua harga insyaAllah berbaloi. Dekat mana? Jumpa je abang ni. Dekat vendor roti bakar, Arasul Restoran Terapung. Okay, terima kasih. Alright.